Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kitab Idaman Penuntut. Malam ini muka surat 59 atas sekali. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat aba'at itu 7 perkara. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Kedua, selawat atas Nabi SAW, kemudian daripada tasyahud awal. Yang ketiga, selawat atas iaitu keluarga, kemudian daripada tasyahud akhir. Yang keempat, duduknya orang untuk ketiga bacaan itu. Duduk tasyahud awal, duduk selawat Nabi lepas tasyahud awal, dan duduk bagi tasyahud akhir untuk membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Baik. Kita masih dalam bab sunat-sunat semayang. Dia ada sunat sebelum semayang, sunat dalam semayang, sunat lepas semayang. Maka sunat dalam semayang dipanggil sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Ab'ad makna lebih kuat, hai'ah ringan. Itu saja. Dua-dua tu sunat belaka, dapat pahala belaka, ganjarannya besar belaka. Kita buat sunat ab'ad pun balasan ganjaran pahala yang banyak. Sunat hai'ah hak kecil pun balasan pahala yang banyak. Kerana semua ni ialah perintah agama. Bila sebut perintah agama, tidak ada ganjaran yang sedikit. Cuma ulama' fiqh bahagikan, ini ab'ad, ini hai'ah. Maksudnya hak lebih kuat tuntutan perintahnya, sampai bawa kepada sunat sujud sahwi kena tinggal, maka ulama' bubuh nama dia sunat ab'ad. Dia gitu. Yang pertama, sunat ab'ad, baca tahiyat awal. Tadi kita semayang garik ada 2 tahiyat. Tahiyat mula-mula, tahiyat yang kemudian. Hak mula-mula tu awal, tahiyat awal. Nak panggil tahiyat awal boleh, tahiyat rakaat kedua boleh, tahiyat mula-mula boleh, tahiyat pertama pun boleh. Kau bandar nak panggil apa pun. Tahiyat akhir wajib, tahiyat awal sunat. Okey. Jadi kalau tak ingat tahiyat awal, semayang sah. Tak ingat tahiyat akhir, semayang tidak sah. Kena semayang semula. Kita pergi sapa kedai makan, dah ingat tahiyat akhir tadi, mayang garik. Kena mayang mula. Siapa kedai makan, tadi dah ingat tahiyat awal mayang isya. Tak payah mayang mula. Faham? Jadi hak mana tahiyat awal tu sendiri sunat ab'ad. Kemudian kita baca at-tahiyyat tu, sunat tahiyat tu at-tahiyyatul mubarakah sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu panggil tahiyat. Tu sunat. Lepas tu kita baca selawat pula. Allahumma salli ala Muhammad. Sunat juga. Okey. Jadi, dalam tahiyat awal sunat selawat atas Nabi. Dalam tahiyat akhir wajib selawat atas Nabi. Dalam tahiyat awal sunat baca tahiyat. Dalam tahiyat akhir wajib baca tahiyat. Yang keempat, membaca kunut pada rakaat yang kedua semayang subuh dan pada rakaat akhir semayang witir malam Ramadan hingga akhir bulan. Baik. Kemudian dia kata sunat ab'ad lagi, baca doa kunut. Kunut, baca doa kunut. Kunut ni apa? Kunut ni doa. Tak apa beza dengan doa biasa. Kunut ni maksudnya doa yang dibaca di dalam ketika berdiri. Itu kunut. Adapun doa saja dibebas. Doa duduk boleh, doa atas basikal boleh. Tapi bila sebut doa kunut, doa yang dibaca khusus ketika berdiri di dalam solat. Okey. Apakah hukum baca doa kunut? Sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau kita tinggal, sunat sujud sahwi. Kalau kita tak sujud sahwi juga, sah semayang. Okey. Kita semayang subuh, sunat baca kunut. Kita tak baca kunut, sunat sujud sahwi. Tak baca juga sujud sahwi, sah dah semayang. Orang yang baca dapat ganjaran yang lebih. Okey? Macam kerja gaji biasa dengan overtime. Lebih overtime dah.